Kita nampak kantin ni dress up macam baru balik motong getah je. Tapi gaji dia 2.6 juta. Bukan sebulan, seminggu. Tapi 20 tahun sebelum dia jadi macam ni, dia terpaksa kerja kutip sampah sambil main bola. Sebab parents dia imigran yang duduk di penempatan paling miskin dalam Perancis. Dan ayah dia meninggal waktu dia kecil. So dia kena kutip sampah untuk sara keluarga dia. Tapi lepas Zidane dan Perancis menang World Cup 98, dia nampak sinar baru. Bola boleh jadi jalan keluar pada kemiskinan dia. Sebab dia dan Zidane kongsi nasib yang sama. Mereka dua anak imigran dan dua-dua miskin. Tapi player star yang lahir dari family yang hidup serba daif ni tak pelik. Maradona, Muqtadahari, CR, Messi dan hampir semua player bola elit dunia mai dari keluarga miskin. Neymar contohnya. Sebelum famous, mak dia nak beli biskut pun tak cukup duit. CR rumah dia mesin basuh kena letak atas bumbung sebab sempit sangat. Benda yang sama juga kita akan jumpa dekat cerita budak-budak pedalaman Siam yang tiba sekolah elit dalam Liga Sekolah Thailand baru ni. Dah macam jelmaan Shorin Shoker di alam nyata. Mereka ni kebanyakan dari keluarga miskin. Kasut pun jokia, baju selebek je. Apa sponsor ke, training facility ke, tak ada. Berempet pula 6 jam atas lori buruk semata-mata nak pergi tournament. Driver pun coach sendiri. Tapi relax je, jadi dark horse belasah geng elit yang ada segala nikmat sekolah sukan kebangsaan. Dan teori paling common pasal fenomena ni adalah sebab orang miskin tertekan, terdesak. So miskin jadi motivasi terbesar untuk berjaya sebab terkesan dengan susahnya cari makan tu. Bukti paling mudah, kita try compare dengan player bola paling kaya dalam dunia lah, anak Sultan Brunei. Harta dia je ada 100 bilion, lagi kaya dari seluruh negeri Kedah. Dia tak payah main bola pun patutnya, sebab bukan takat kasut bola. Kelab bola pun dia boleh beli. Tapi part main bola, dia dan John Cena je tahu apa yang dia fikir. Tapi ada research dalam buku Sokonomics jumpa sebenarnya semua ni mengarut. Sebab kita petik mana-mana sukan pun top ranking mesti negara kaya. Hatta China sekalipun, sebelum dia nak conquer sukan terjun dengan gimnastik dekat Olimpik, dia kena jadi negara kaya dulu. Sebelum tu, dua sukan tu makanan US. China layak pun tak. Basikal, semua negara kaya yang champ. Kriket, sukan favourite negara rakyat miskin, Pakistan dengan India. Tapi champion paling banyak, Australia. So teori miskin dan trauma susah cari makan akan buat hang lagi berjaya ni tak boleh diterima sangat lah. Sebab bola sendiri pun ada ramai je star yang main dari family yang kaya. Kakak, Pirlo, Van Persie, Lampard, semua ni anak orang senang. So data sendiri dah tunjuk tak mesti hang main dari family miskin hang auto pahu sukan. In fact kalau kaya, possibility untuk berjaya tu lagi tinggi. Tapi dalam research tu juga ada jumpa jawapan sebenar. Kenapa budak-budak miskin nampak mudah betul nak power dalam main bola ni. Punca dia sebab miskin juga, tapi bukan sebab miskin nak cari makan, mereka miskin ruang. Budak-budak susah ni kebanyakan rumah mereka tak selesa, sempit, panas. Sama macam CR tadi, mesin basuh pun tak celui. Drogba cerita rumah dia asal besar kemah nuri je. Dan mereka kena duduk 8 beranak dalam tu. Zidane waktu dia kecil, family dia kena buat 2 shift untuk makan malam dalam rumah. Sebab tak muat, sempit sangat. So bila rumah tak selesa, masa mereka banyak habis duduk dekat luar. Dan hiburan utama di luar rumah mereka ni adalah bola sepak. Pagi, petang, malam, bola. Tak kira tepi jalan ke, tengah jalan ataupun tengah padang. Kantin pun terpaksa agak buat benda ni, walaupun lepas kerja kutip sampah dia. Asalkan dia main bola. Kat sini yang dia jumpa sebenarnya by the time of umur 15, geng ni dah achieve at least 10,000 jam main bola. Automatik jadi lagi power dari geng sebaya mereka yang main dari keluarga berada sikit. Dan kejiranan hang pula semua 10,000 jam punya main bola. So persaingan tu sangatlah mencabar. Dan yang berjaya adalah cream of the cream saja. Dalam buku Outliers, Malcolm Gladwell ada quotes dari neurologist Daniel Levitin yang study pasal kuasa 10,000 jam ni. Dia tak pernah jumpa lagi seorang pun atlet dunia atau pemain piano ke ataupun curi tayak RZ yang pakar sekalipun master satu-satu skill melainkan dia praktis benda tu lebih dari 10,000 jam. Bila baca benda ni, saya teringat cerita Muqtadahari. Ada member dia main rumah dia nak ajak main bola waktu petang. Tapi mak dia habaq, Muqtad dah lepak kat padang dari tengah hari. So kita tak heran dia jadi legend bola yang terulung kita pernah ada. Beckham pun sama. Free kick minit 93 dia paling ikonik kali waktu qualifier World Cup 2002 lawan Greece. Dia ambil free kick tu simply atas insting semata. Hasil berpuluh ribu jam berlatih sampai dia dengan bola ni dah menyatu dah. Geng researcher ni bila dia compare dengan negara-negara kaya, benda tu tally dengan result negara paling cemerlang dalam sukan, Norway. Negara Erling Haaland. Norway sangatlah manjakan rakyat dia dengan sukan. Tak kira hang petani kat kampung ke, nelayan tepi pantai ke, anak hang akan dapat peluang main sukan dan fasiliti sukan sama macam budak yang duduk kat bandar. Dan mereka akan cuba pastikan yuran sukan tu semurah mungkin. Hasil dia, budak-budak dia dapat luang masa yang lebih lama dalam bersukan. So apa yang buatkan player miskin power bola sebenarnya adalah hikmah dari kesusahan mereka tu. Dia main dalam bentuk peluang untuk master satu-satu skill
bila latihan tu dipaksa oleh tekanan ekonomi keluarga. Sementara dari set negara kaya, polisi kerajaan dan keinginan peribadi itu sendiri yang cipta budaya latihan sukan yang cukup untuk sukan mereka sendiri flourish. So rahsia kejayaan tak kira orang miskin atau kaya, bukan duduk dekat status ekonomi, tapi jam latihan yang tak relax. Kat sini juga kita kena bagi kredit kat budak-budak sekolah kampung Thailand tu, sebab against the odds yang tak mudah lawan sekolah yang dihujani privilege kerajaan dan mekar sebagai satu talent pool asli IC Thailand yang segar untuk cita-cita World Cup Thailand dan buka pintu baru untuk keluarga keluar daripada kesukaran hidup.